Alhamdulillah, semua anak cucu datang ziarah atuk raya ni. Arwah moyang kamu dulu kaya orang ni, banyak harta. Hampir suku tanah kat kampung ni dulu harta dia lah. Banyak lagi yang belum diurus lah. Nak cerita sikit. Dengar khabar, kerajaan nak ambil sebahagian tanah nak dibuat lebuh raya katanya. Papan tanda pun dah dinaikkan kat ujung kampung tu. Nanti kita dapatlah sikit duit. Tahun depan kita raya besar sikit. Banyak lagi ke harta moyang yang ada nama dia? Rasa banyak lagi tak terusik. Tak ada siapa yang urus. Semua harta tu masih atas nama moyang kamu lagi. Lama bukan ke? Dia dah lama meninggal tak silap tahun 70-an dulu kan? Ya, zaman Tun Razak dulu. Jadinya harta pusaka moyang tak diurus dah lebih 50 tahun lah kan tu? Lebih kurang 55 tahun dah agaknya. Tak ada orang nak uruskan. Dulu masa Tok Long ada, dia ada nak mula uruskan. Tapi dia meninggal sebelum siap buat. Terus tak ada orang sambung. Jadi siapa yang uruskan tanah-tanah tu sekarang? Saya tengok ada yang dibuat dusun, ada yang buat sawit. Yang dusun tu si Jamal, cucu Tok Ngah yang usahakan. Yang sawit tu Pakcik Kamal, anak Tok Andak yang usahakan. Siapa yang urus, dialah yang dapat hasil. Tok Seman, rasanya eloklah kita buat urus pusaka harta moyang ni. Banyak masalah boleh timbul kalau lebih lama kita tangguh. Saya risau ada nanti termakan harta batil. Baiklah, nanti Tok buat secepat mungkin. Kadang-kadang, harta pusaka tidak diurus bertahun-tahun lamanya. Dalam harta-harta ini, ada bahagian waris yang belum ditunaikan. Jangan tangguh urusan pusaka. Dalam perjumpaan raya tahun ini, kita bangkitkan tentang harta pusaka agar ia tidak jadi beban kepada waris di masa hadapan.